Masuk je dalam bilik, dia cakap dekat atas cadar tu, tak nak, darah. Dia Ui. macam mahal lah ni kan. Lepas tu tiba-tiba dia nangis. Okay. So kita orang just tak apalah, mandikan dulu. Mandikan adik tu, mandi. Dia kejadian tu pukul 5 6 macam tu lah. Sebab kita orang lepas tu kita orang pergi makan. Oh, petang lah time tu. Petang. Hmm. Masa kita orang pergi makan tu, adik Fakri dia tinggal. Dia tak nak makan. Dia kata okay, Dia tidur dekat bilik. Masa tu dia cakap, masa dia tengah nak tidur tu, ada orang main lampu. Oh, lampu gelap-gelap lah. Yes. Ada orang lalu-lalu dekat, kan kalau hotel kan kita dengar bunyi step dekat luar bilik. Tapi dia cakap bukan luar bilik. Dia kata dia main lari-lari dekat tepi katil. Oh. Duk. Jadi macam dia tak selesa lah. Kita orang lepas tu kita orang balik daripada makan tu kita orang balik hotel. Tengok dia dah berselubung lah. Tanya dia, kau asal? Tak ada apa, aku nak balik. Oh, dia terus ajak balik. Aku nak balik. Okay. Kenapa? Tak apa lah, nanti aku cerita. Sebab kebetulan masa tu Atuk pun nak balik juga. Kita pergi naik 2 kereta. Atuk pun nak balik sebab apa? Atuk ada meeting time tu. Oh, okay. Ada meeting. Atuk nak balik, dia ikut Atuk balik. Masa dah nak balik tu, dia WhatsApp. Dia cakap, kau elok-elok, bilik tu tak cantik. Dia cakap. Okay. Kenapa? Nanti kau rasa sendiri. Tu dalam pukul 10 lebih 11 lah. Oh, dah malam lah. Dia dah balik kan. Dah nak tidur dah tu. Dah nak tidur waktu tu. Lepas tu kita orang dengar, masa tu dah nak tidur, cakap, kau yang main-main lah, tak apa lah. Kau yang tipu lah. Tak boleh main-main lah benda macam ni kan. Tak cantik kan. Okay. Dah tidur tu, tiba-tiba yang adik tadi tu nangis sekuat-kuatnya. So kita orang decide bilik ni tak boleh. So ibu pergi reception untuk tukar bilik. So kita orang tukar bilik lah. Oh, reception bagi tukar bilik Korang bagi tahu lah sebab apa? Sebab orang hotel tu pun tahu. Cakap okay, ni bilik ni facing dengan satu building yang belum siap, yang terbengkalai. Oh, maksudnya sebelum ni dah ada gangguan lah situ. Memang dah ada gangguan lah kat situ. Jadinya ayah pun ada borak dengan security. Security cakap memang bilik yang lain ni, yang facing building yang belum siap tu, memang kerap kena ganggu lah.